Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Fatma. Pada hari ini saya akan buat refleksi berkaitan kem Bina Insan Guru yang telah saya jalani di kem di Agroloka Jelebu Negeri Sembilan. Jadi dalam video ini saya juga ada selitkan beberapa video dan gambar sepanjang BIG ini. Jadi tujuan saya buat video ni adalah untuk saya beri refleksi sedikit berkaitan kem Bina Insan Guru, sama ada daripada aktiviti-aktiviti yang telah saya jalani lah. Tapi kali ini saya akan terangkan satu aktiviti yang paling saya suka. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune. Baiklah, saya akan jawab beberapa soalan yang telah diberikan oleh Puan Fatma sendiri. Yang pertama, adakah saya terlibat dengan penuh semangat? Jadi saya akan ambil satu aktiviti yang paling saya suka, iaitu aktiviti berakit, di mana ahli kumpulan saya terdiri daripada kelas saya sendiri 8 orang, iaitu Afif, Fauzan, Amir, Wana, Atira, Izzah dan Ain bersama saya juga. Jadi aktiviti berakit ni lah aktiviti yang paling saya enjoy. Kenapa? Sebab yang pertama, saya terlibat dengan penuh semangat. Sebab saya rasa aktiviti tu semua aktiviti perlukan semangat kerjasama, tapi aktiviti ni yang saya rasa macam lagi perlu sebab dia memerlukan energi, tenaga yang banyak. Jadi kita perlu lebih bersemangat. Kalau tak ada semangat, tenaga pun berkurang. Jadi saya terlibat dengan penuh semangat. Yang kedua, perasaan saya setelah selesai mengikut aktiviti, saya sangat seronok dan saya rasa macam boleh tak saya ulangi lagi macam tu. Kenapa? Sebabnya aktiviti berakit ni, yang pertamanya kita belajar untuk menghasilkan satu rakit yang boleh dinaiki sampai 8 orang. Jadi macam mana kita nak buat kalau rakit tu tak kukuh? Mesti 8 orang tu akan tenggelam. Jadinya macam mana kita nak punya rakit yang kukuh, dan macam mana kerjasama antara kita dengan rakan-rakan. Dan juga bila dah masuk je rakit tu dalam air, macam mana kita nak bagi rakit tu bergerak sampai ke penghujungnya. Jadi saya rasa macam sangat seronok, sangat teruja dengan aktiviti berakit ni. Apakah faktor-faktor yang membantu pencapaian niat atau objektif penglibatan anda ni? Jadi faktor-faktor yang membantu pencapaian niat saya adalah kerjasama lah faktor dia. Dan faktor dia salah satunya minat. Sebab saya minat untuk melakukan aktiviti tu. Jadi dia akan lebih membuatkan saya lebih tertarik lah untuk melakukan aktiviti tu. Jadinya saya rasa dengan adanya minat, lepas tu saya suka kerja berkumpulan. Saya sangat suka kerja berkumpulan. Tambahan saya dapat ahli-ahli kumpulan yang memberikan 100%, bahkan lebih daripada 100% komitmen yang diorang berikan untuk jayakan aktiviti. Dan yang seterusnya, apakah langkah-langkah yang saya lakukan untuk memperbaiki kelemahan. Jadi di sini kalau aktiviti berakit, mungkin saya akan kuatkan lagi otot saya untuk saya bantu kawan-kawan saya untuk ikat rakit tu supaya lebih kukuh. Lepas tu kelemahan yang lain, saya rasa tak ada kelemahan sangat, tapi saya lupa untuk bawa topi. Waktu saya ikat rakit tu sangat panas, jadi saya lupa untuk bawa topi. Dan seterusnya saya akan belajar untuk mengikat menggunakan tali. Jadi sebabnya saya akan lebih saya akan lebih pakar dalam menggunakan tali tu. Jadi saya bolehlah ikat rakit tu dengan lebih kukuh macam tu. Yang seterusnya, apakah perkara yang amat berharga? Bagi saya dalam aktiviti berakit ni, perkara yang amat berharga adalah kerjasama. Kerjasama. Kenapa saya cakap kerjasama? Tanpa kerjasama, rakit tu takkan boleh ikat. Takkan boleh ikat. Seorang je yang ikat, yang lain tengok je tak boleh. Dia mesti kena seorang ikat, seorang tengok sama ada tali yang kita ikat, kawan tarik tu kukuh ke tak. Lepas tu bila masuk je rakit dalam air, saya rasa bila kerjasama tu ada, bila rakit tu susah sangat nak bergerak. Susah, bila dia bergerak pula dia sengit. Jadinya perlu ada kerjasama antara 8 orang tu untuk pastikan rakit tu bergerak dan dia tak sengit. Macam itulah perkara yang paling bagi saya, iaitu kerjasama antara rakan-rakan saya. Yang seterusnya, perkara yang perlu diambil tindakan susulan. Cadangan saya rasa semuanya yang terbaik lah, tapi saya akan bawa topi selepas tu. Dan saya juga saya lebih prefer untuk bawa sarung tangan yang sesuai untuk kita pakai bila nak mengikat tali tu, supaya tangan ni tak luka. Sebabnya kadang-kadang bila tarik tali tu kan macam kuat, so tangan ni macam bergeser sikit. Jadinya cadangan saya untuk bawa sarung tangan lah untuk ikat tu. Lepas tu kemudian saya tanggapan awal pra dan pasca aktiviti. Tanggapan awal saya, berakit ni mudah, ikatan berakit tu mudah, dan saya rasa macam berakit tu just mudahlah untuk bergerak, rakit kita bergerak sebab ni dalam air kan, tapi sebenarnya sangat susah. Lepas tu pasca aktiviti, di mana saya rasa macam
mungkin boleh sebab dia mudah kan, tapi rupanya tak. Rupanya kena kerjasama, penat kena berhenti dan kita kena buat sama-sama. Kalau seorang je yang rakit pakai tangan, rakit tu memang tak berjalan. Dia kena buat berapa orang tu untuk rakit pakai tangan dalam masa yang sama. Dan yang seterusnya, bagaimana pengalaman yang ditimba dapat membantu dalam kehidupan seharian secara umum dan sebagai seorang siswa, pendidik dan bakal guru secara khusus dalam senario pendidikan masa kini. Bagi saya, pelajar masa aktiviti kerjasama ni, aktiviti perkumpulan melibatkan kerjasama, itu yang perlu diterapkan. Di mana kalau kita perasan sekarang, murid-murid ni dia lebih kepada, murid-murid generasi sekarang dia lebih kepada buat kerja individu. Mereka, ialah sekarang kan kita ada internet, mudah untuk mencari maklumat secara bersendirian, secara asing. Jadinya mereka kurang terdedah dengan aktiviti berkumpulan. Jadi diorang tak tahu nikmatnya bekerjasama dengan kawan-kawan yang lain dan nikmatnya kita untuk memahami kawan kita sendiri. Mungkin dalam kelas lain, dalam aktiviti lain. Jadinya saya rasa semangat kerjasama tu yang perlu dipupuk antara rakan-rakan dan murid pada masa akan datang. Dan sebagai saya seorang guru, saya akan cuba untuk menerapkan kerjasama dalam diri murid saya, supaya bila kerjasama tu ada, mereka dapat semudah bergaul, mudah untuk meminta tolong, dan mereka tak akan bergerak seorang diri dan tak akan belagak dengan apa yang mereka ada. Mereka akan cuba untuk menghargai kawan-kawan yang lain. Dan itulah yang saya jalani sepanjang BIG. Terima kasih kepada kawan-kawan saya yang banyak membantu saya sepanjang BIG berjalan, dan terima kasih juga kepada pensyarah-pensyarah yang terlibat kerana sentiasa membantu kami dan mendorong kami agar dapat menjalani BIG dengan jayanya. Dan terima kasih untuk diri saya sendiri kerana berjaya menghadapi BIG yang 5 hari 4 malam yang sangat seronok. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. BIG sudah sampai.